Ni yogurt kan, suka makan kan. Nanti saya tunjuk macam mana nak buat yogurt homemade. Nanti cuba tengok lepas ni. Okay, let's go. Jom, hari ni buat yogurt homemade. Okay, boleh guna apa-apa susu jenama apa yang pasti fresh milk Ini yogurt maker boleh guna yogurt maker. Tapi yogurt maker ni kalau kita buat proses dia agak lama memerlukan lebih kurang 6 hingga ke 12 jam Jadi kita pasang berterusan lama kan. Tapi saya nak tunjuk cara yang lebih simple dan cepat proses membuat yogurt tanpa menggunakan ini Okay, jom. Okay, ini cara lebih mudah Kita panaskan susu ni atas dapur Di susu yang segar tadi lah Kita panaskan atas dapur. Tak payah tunggu mendidih bagi dia dah suam-suam agak panas macam tu lah Nanti kita dah panas suam-suam tu, kita sejukkan seketika dan kita akan masukkan ibu yogurt. Ibu yogurt nak dapat mana? Nanti saya tunjukkan. Okey, kalau tengok jam sekarang pukul 8 7 minit lebih kurang 21.1 Okey, ini dah agak suam. Sekarang dah pukul 8.30 Okey, biasa kalau dah macam ni kita boleh transfer dalam bekas lain Nak botol kaca ke, stainless steel ke, plastik ke pulang Dan saya akan transfer ke bekas ni lah. So saya akan masukkan bekas ni. Okey. Okey, lepas nak buat apa? Kita akan letak ibu yogurt. Mana ibu yogurt? Inilah. Ni ibu yogurt. Maksudnya yogurt yang kita makan tu, ambil yang jenis Greek lah kan, bagus kan. Apa-apa je nama lah, tak kisah Okey, ambil ni masuk ke dalam ni sebagai ibu dia. Kita ambil lah, berapa-berapa. 1 2 3 4. Saya ambil 5 sudu lah 5 sudu. Kacau lah. Kacau. Bagi dia sebati lah. Kacau sebati. Kemudian kita akan biarkan dia semalaman. Kalau boleh lebih daripada 6 jam lah. Kita letak lah tempat yang tertutup, ataupun kita biar macam tu je. Tapi nak tutup lah ni. Kita biarkan semalaman. Pagi besok ni insyaAllah jadilah Pagi besok saya akan tunjuk hasil dia lah. Okay, sambung pagi besok. Okay, salam guys pagi guys. Sekarang pukul 7 26.1. Sebenarnya 25 kan. Bukan pukul 8 lebih lah. Kita dah biarkan dia. Ini pagi tengok hampir 11 jam ataupun 10 jam lebih So ni kejadian dia. Yogurt kita. Saya buka ni kejadian yogurt kita. Tengok macam mana. Ni. Ada pekat dah ni. Ni dah pekat dah. Dia kalau jadi macam ni, kita pun boleh transfer ke peti sejuk lah. Tutup dan masuk dalam peti sejuk. Dan saya cadangkan jangan simpan lama sangat. Habiskan dalam masa 3-4 hari. Bolehlah sampai 5 hari, tapi tak recommended sangat lama-lama Dan 3-4 hari cukup lah Okay guys, selamat mencuba.